Apa benda nasi tempong ni? Tak pernah dengar pun. Aku nak tengok boy ke tak boy? Macam ayam gepuk je. Kak, nasi tempong ni macam ayam gepuk ke kak? Lain, tak sama. Perbezaan dia, kita ada lalapan dan kita ada 4 jenis sambal. Ini adalah lalapan. So, kita ada labu siam, kacang panjang, bayam. So, kita ada timun. So, inilah lalapan. So, apa nak makan apa? Apa top sell kat sini kak? Top sell kita ayam tempong. Kita ada ayam, tempe, tahu. Selain daripada ayam, ada lauk lain kat sini Ada, kak? kita ada. Ada ikan. Oh, banyak ni. Ada ikan keli. Kita ada tilapia. Yang ni pula apa kak? Yang ni sotong. Sotong. Kalau nak tambah kat sini kena add on kak? Betul. Oh, kalau macam tu saya nak add on sotong boleh kak? Boleh. So, nak makan dengan sambal apa? Sambal apa? Ada berapa sambal kat sini kak? Kita ada 4 jenis sambal. 4 jenis sambal? Ya. Banyak ni kak. Apa jenis-jenis sambal kat sini kak? So kita ada sambal tempong. Rasa dia sambal tomato, lepas tu dia pedas-pedas. Kalau korang makan pedas, korang boleh try. Sambal gepuk, dia berlemak sebab dengan kacang. Sambal warteg, ini sambal cilapi. Ini kita ada sambal lamongan. Sambal belacan. Sedap ni kak. Kalau Sedap. macam tu saya nak semua lah 4 sambal ni boleh tak kak? Boleh. Terbakar perut saya. Nah, makanan dah siap. Wah, nampak sedap lah kak. So macam ni kira berapa ringgit kak? Kalau korang ambil set B, harga dia RM14.80. Korang add on sotong, RM9.80. Satu sambal RM3.80. Kedai kita dekat Warteg Nasi Tempong, dekat arah Damansara. Kita buka daripada pukul 11 pagi sampai 9 malam. Okeylah kak, saya makan dulu ya kak. Boleh. Okay, terima kasih. Sama.